Ini kali pertama aku buat video selama 9 tahun aku duduk dekat Switzerland. So hari ni aku dah bawa korang ke tempat kerja aku. Bawa korang jalan-jalan sikit lah. Hai semua orang, ahli-ahli YouTube semua. Nama saya Syafi. Kenapa aku tak fokus betul-betul ni? Bangang lah. Okay. Aku dah lama dah nak buat video YouTube ni, tapi segan, malu. Lagi satu bahasa Melayu aku pun dah tak berapa sangat kan. Macam leceh. Sekarang ni okay lah, aku dah kerja. Memandangkan aku dah bekerja kat Switzerland ni. So adalah sedikit duit kan. Boleh beli kamera yang look sikit, yang cantik sikit. Okay, so untuk video kali pertama aku ni, aku cadang untuk bawa korang ke tempat kerja aku. Esok lah kan, sekarang dah malam. Lagi satu aku nak cerita ni, esok ni aku cadang dengan kawan aku. Lepas kerja esok nak pergi dekat Christmas market ni. Tengok apa dia jual. So korang pun boleh tengok macam mana Christmas market kat Switzerland ni. And bateri nak mati lah. Okay lah, okay. Nak pergi charge bateri dulu. Esok sambung. And nak tidur juga, aku dah ngantuk lah ni. Korang tahu tak? Ni sebenarnya lampu. Nampak Korang nampak tak? Tu tengok agak. Penuh dengan mentol-mentol. Kan? Sekarang dah pukul 7 pagi. Memang waktu aku bangun lah. Belum nak terkentut. So pukul 7 kat sini. Macam ni lah. Nak buka tingkap ni sejuk gila. Malas kan. So tengok dekat dari sini je lah. Pukul 7 mandi, berak dulu. Lepas tu siap-siap. Pukul 7.45 selalunya aku gerak daripada rumah keluar. Dekat tempat kerja aku ni tak ada restoran ke apa. So buat makanan sendirilah. Buat ni je. Okay. Ramen, masak ramen dekat pantries. Cek diri, tengok okey ke tak. Smart. Oops. Okay, jom pergi. Oi, tutup lampu. Selamat tinggal rumah. Jumpa lagi. Okay, so sekarang ni aku dah perjalanan ke tempat kerja. Dah sampai, so kita naik. Hari ni aku ambil jalan lain. Aku ambil jalan lagi satu lah. Sebab jalan ni lagi cantik. Hari ni cuaca mendung, so pemandangan tak berapa clear lah. Tapi at least boleh nampak rumah-rumah kat sini. Aku sebenarnya baru beli kamera baru. Adik aku bagi tahu suruh guna Canon PowerShot G7 Mark II. Semalam try vlogging tapi sekerat hari je. Lepas tu bateri dah mati kan. So macam sedih sikit lah. Tapi yang lain, feature-feature lain semua ok tau. Maybe sebab aku noob, so bagi aku semua ok lah. Cuma bateri je lah yang aku tak puas hati. Hari ni Black Friday tau. Harap boleh dapat cari bateri yang murah-murah sikit. So boleh beli second bateri. So kalau macam kamera mati lagi macam semalam, at least ada backup. Tasik ni tasik Zurich. Tasik dia lebar sampai ke I don't know
sampai ke rumah Tina Turner. Serius, aku tak tipu. Rumah Tina Turner dekat sini juga. Dekat-dekat sini lah. Aku tak tahu kat mana, tapi rasanya menghala ke depan ni. Sekejap aku tunjuk. Okay, aku rasa rumah dia kat bahagian situ-situ lah. Okay, ni stesen aku sekarang ni. Aku berada dekat stesen. Okay. Ada orang nak masuk dalam office nampaknya. So office aku ni sepah gila. Paling sepah sekali aku punya office lah, aku punya station ni. Korang tengok lah, dengan sampah-sampah sarak, tisu, macam-macam lah. Okay, tak ada tunjuk sangat siapa yang kerja kat sini sebab takut masalah privacy kan. Kerja dah habis. Working time is over. It's finally Friday. Now I'm leaving back to Zurich. I'm going back to my apartment, but no, I'm not going to apartment yet. Since today is Black Friday, me and my friend here, that's my colleague. We're going to the city to find out what's left off. Yeah, it's 5 p.m. It's going to be 5 p.m. soon, so Black Friday has been going on since last night at 12. And we know that we've been missing a lot of stuff already, so we just want to find out the leftover. Looks like a lot of people didn't go to work today, so yeah, that's what we figured out. A lot of people didn't go to work for this shopping spree. We're idiots. We shouldn't have gone to work. That's our bus. The bus has arrived and I'm still not running. I'm running now. So aku cadangnya nak beli bateri kamera baru sebab yang sekarang ni ada satu je. So seperti yang aku cakapkan tadi, apa nama, bateri dia bertahan sekejap je. So kalau ada backup tu lagi bagus lah. So kita tengok berapa harga, kalau kita boleh dapat harga yang murah lagi. Last night I supposed to go to one of the stores out there to find this battery for my new camera, but unfortunately I couldn't find it because it's not under the price of Black Friday. It's not discounted and it costs like 100 francs. So that's a lot of money. You get the picture, right? I mean, I'm not gonna spend that much of money, but when I did check it on somewhere else, it actually would cost like 60 francs or something. Yeah, I haven't done the purchase yet, so I'm gonna do it today. Definitely gonna do it today. So macam tu lah ceritanya. Last yang aku pergi beli benda ni. Apa nama? Card reader. Card reader. Masalahnya guna Canon G7X Mark II. Dia tak bagi the wire nak sambung kat komputer, so kau transfer kau punya video melalui Wi-Fi or something like that. And aku punya komputer tak ada lubang lubang. So pasal dah beli, tak apalah, murah sikit. Okay, lagi satu aku nak cerita first experience aku dengan vlogging. Aku serius tak pernah vlogging. Kalau you pun buat Insta story je lah kan, 15 second tu dah habis. First pengalaman aku, rasanya mula-mula tu rasa kaku kan. Sekarang pun still rasa kaku. Sebab masalahnya aku duduk dekat Switzerland ni dah dekat 9 tahun. Bahasa Melayu aku tak guna sangat tau, jarang guna. So buat vlogging ni memang aku ingat aku boleh gunakan bahasa Melayu aku, you know, get back to the rhythm. Macam tu lah. Aku duduk kat sini kat Switzerland ni 9 tahun, so aku cakap bahasa Inggeris most of the time. Ada setengah part tu aku cakap bahasa Jerman. Bila aku buat vlogging ni, aku memang cadang nak buat dalam bahasa Melayu, seboleh-bolehnya dalam bahasa Melayu. Aku tahu aku lebih comfortable speaking English. Tapi yelah kan, untuk korang lah, poyo untuk korang. So second point, aku jenis tak banyak bercakap. Aku tak tahu nak cakap apa. Kalau aku dengan manager aku dengan kawan-kawan aku pun macam diorang cakap membebel banyak lah. Lepas tu bila aku jawab, ya. Oh macam tu okay.
itu kisah aku. Aku tak tahu nak cakap apa. So aku designer kan. Aku tak macam adik aku. Adik aku designer juga, fotografer apa semua. Tapi dia jenis mulut becok. Aku ni memang kira baik lah, paling baik dalam family aku lah. Kira macam mulut tu jaga kan. Alright, third point aku nak cerita kat korang. I need to get used to looking at the lens. Sebab apa, kita kan biasa guna kamera phone. Kamera phone ni kita duduk tengok muka kita sendiri kan. Kalau kita bercakap dengan orang, kalau kita buat Skype call dengan sesiapa lah kan, kita tengok muka kita sendiri kan. Macam tu lah. So korang tak tengok kat lens, korang tak fokus kat lens, korang macam wah handsome weh, macam wah cantiknya muka aku, macam I don't care how the others look like. It's like as long as I look beautiful, stuff like that kan, macam tu lah. Bila aku buat vlog ni, sebab kamera ni kat atas ada screen, so aku always terpandang screen tu. So nak kena get used to looking at the lens lah. Staring at the lens. Perkara keempat, perkara keempat aku nak cerita kat korang. Rasa malu lah. Mula tu rasa macam malu sikit kan, berjalan kat luar, bawa macam ni. Macam, hello, my name is Shafi. Macam tu lah kan, macam cringe lah. Rasa macam, mesti orang tengok kita macam cringe kan. Terasa macam tu lah. Tapi nak buat macam mana kalau korang nak buat vlog kan, kena tebalkan muka, tebalkan bibir, tebalkan makeup, whatever lah. Apa yang korang boleh tebalkan lah. Mula-mula tu rasa segan. Tapi bila dah lama-lama macam whatever bitch, I don't give a fuck. Sebab apa, korang bayar bil aku ke kan. Korang nak bising-bising, kau punya pasal lah. So macam tu lah kisahnya. So itulah pengalaman-pengalaman yang aku rasa, yang aku alami first time vlogging ni. Lepas ni aku nak nasi dah masak. Itulah ceritanya, itu je lah yang aku nak cerita. Alright, bye. Kita nak cakap apa? Bye-bye ke? Over and out. Okay, over and out. Over and out. Over and out. Setakat di sini saja, over and out. Over and out. Over and out. Weh, dia bunyi lagi lah. Okay lah, aku nak pergi dah. Bye-bye. Night shopping. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. That's fine. I thought I'd take a ride, and soon Miss Bunny Bride was seated by my side. Look at the quality, it's like, whoa. Misfortune seemed his love. He slipped upon a drift and bank, and then we got our start. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.